Ish, gatalnya nak tekak ni. Rasa nak keruk je dari dalam. Time sakit tekak ni lah, ada pula yang ajak blind date. Mana dia ni? Kata nak jumpa, tak sampai-sampai lagi. Hei, aku dah lah sakit tekak ni. Assalamualaikum. Dah lama ke tunggu? Jomlah kita pergi makan, jom. Kenapa dia tadi diam je? Salam pun tak jawab. Tahu tak? Jawab salam tu adalah wajib. Memberi salam tu adalah sunat. Kenapa diam je dia tadi? Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sakit tekak, bukan tak nak bercakap. Jadi bila sakit tekak tu, tiba-tiba suara jadi lain. Sorry lah, ya maaf lah. Tadi kata nak pergi makan. Papa Kim menjauh. Mak saya suruh saya beli barang lah. Nanti Tadi kata nak pergi makan. Kenapa lari? Kenapa dengan suara dia tu? Alah. Kalau tak nak jadi macam tu, kenalah pilih ubat yang betul untuk sakit tekak, gatal-gatal, batuk-batuk. Pilihan saya, Helix, sirap ubat batuk, Gamat dan Madu Plus. Popular tahu ubat batuk ni dekat Malaysia. Dia menggabungkan bahan tradisional seperti gamat, madu asli dan ekstrak daun ivy untuk membantu melegakan batuk dan kahak. Budak-budak kan selalunya susah nak makan ubat. Tapi ubat batuk ni dia ada madu. Jadi dia rasa manis dan mudah diminum. Satu lagi yang istimewa ubat Helix yang saya pilih ni, dia ada daun ivy. Tahu tak daun ivy tu apa? Daun ivy ialah satu bahan herba yang selalu digunakan di Eropah untuk mencairkan kahak dan juga membuka saluran pernafasan. Jadi ingat ya, satu rumah, satu botol Helix Gamat. Mesti ada.